Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, kali ni saya nak share sedikit ilmu kepada mana yang tak tahu. Okey, bunga durian yang sedang berkembang ni, yang sedang mekar ni, okey, daripada start dia kembang bunga, okey, dia berbunga ni sampai dia gugur lebih kurang 100 hari. Okey, 100 hari dia akan gugurlah buah tu nanti. InsyaAllah kalau ada rezeki dia akan jadi buah. Kalau tak ada rezeki dia akan gugur kecundang. Okey, bunga ni, okey, kita boleh buat cross pollination ataupun kita boleh buat cross pendebungaan antara manual lah. Manual kita boleh ambil berus-berus halus tu, kita boleh sapu pada waktu malam. Okey, kita ambil yang sini, sapu, kita sampu kat sana. Paling cantik ambil bunga pokok lain, klon lain, kita sapu dekat bahagian bawah ni pada waktu malam. Okey, kalau tidak pun pendebungaan tu berlaku secara semula jadi daripada serangga, daripada kumbang, daripada kelulut. Dia akan memberi pendebungaan lah kepada pokok durian ni. Kalau tidak kita terpaksa buat secara semula jadi. Okey, untuk bagi lekat pokok durian ni, bunga durian ni, kita perlu support dengan folia. Okay, folia apa kita nak guna? Tuan-tuan boleh guna yang biasa saya guna. Tuan-tuan boleh tengok dekat link dekat bawah ni. Tuan-tuan boleh beli kat mana sekalipun, dekat Shopee ke, dekat apa-apa kedai pun, janji yang tu tuan-tuan guna. Tak banyak pun guna dia. Sembuh selang 10 hari. Okey, 30 ml satu pam racun. Satu pam tu campur dengan air. Okey, sembuh dekat batang-batang pokok, sembuh dekat bunga supaya dia memberi support kepada bunga ni untuk dia banyak yang lekat bunga lah. Banyak lekat jadi buah. Okey. Tuan-tuan boleh guna yang kalsium, magnesium, yang ada boron pun boleh guna. Okey. Okey, sekian kongsian ringkas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.